Hi guys, welcome back to my YouTube channel again. Kita nak pergi makan dulu, baru kita orang plan nak pergi mana. Sebab sekarang tengah panas lagi. So, I makan ni nasi sizzling daging black pepper. Dan Aiman ayam. Nasi ayam. Sedap. Muka lepas lapar. Muka lapar. So, tak habis. Aiman punya dah habis. Amalan syaitan baru. Ini roti canai yang Aiman bungkus semalam untuk aku, tapi aku tak makan sebab aku dah tidur awal. Baik tu dia. Jadi tadi waktu tu Aiman tidur pukul 12 lebih Pukul 12 lebih Aiman tidur lagi. So aku dah agak lapar. So aku makan Maggi dulu. Maggi lontong Maggi lontong lah. So sebab tu aku kenyang sebab tu. Dia tak habis. And by the way, aku pakai baju ni. Ini adalah baju raya kedua aku. Kalau kau nak vlog raya kedua aku. Itulah. So kita akan pergi keluarkan duit dulu dekat ATM. Oi. Hello. Tidur. Aku dah hantar kau ni print, tolong print kan. Nanti orang datang ambil. Senilah cara Aiman call dengan kakak dia, Tika kau dengar ni. Oi. Kau selalu bergaduh berdua. Tengok mesej aku. Tolong print kan. Nanti dia datang ambil. Yes. Hitam je, dia putih. Maki sikit. Dia putih weh, kau ni. Dengar tak? Oh, yang aku sorry. Kalau yang kau lah. Okay. Tolong. Okay. Kau print lah. Nanti dah siap print bagi tahu aku. Mesti nak pergi bal. Malam-malam kau yang nak naik ke? Aku keluar. Aku detention. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye, sayang kakak. Bye-bye. Bye. Bye. Bodoh. Macam tu cara dia call kakak dia. What is that? What the is that? Macam tu je. So, kita orang nak solat asar dulu. Sekejap lagi kita makan. Lepas jalan. Kita tak dengar kan? Sekarang ni Aiman tengah call kakak dia. Terus cerita lah. Sekejap, aku nak tunjuk ni. Aiman punya double chocolate chip frappe free. Nampak watermelon frappe. Oh, watermelon is the best. Orang one thing about Zeus yang dia tak ubah adalah ni. Protocol dia. Save the turtles. This wrong. Save the turtles. Sekarang ni kau berapa? 5 minit. Kita akan pergi ke museum dan Zoo Melaka sekejap lagi. Ni yang museum. Bukan seluar ni. Benci tu. Sekarang ni kita tengah tengok Menara Tamisari. Mana gila orang. Aiman tengah tengok apa, Man? Jodoh bodoh kat atas. Dia dah. What the fuck? Di tiket masuk museum kapal selam ni RM10 boleh masuk 3 museum. So museum pertama, museum TLDM kat sana, lepas tu museum lagi satu kat sana. So ya. Sebab tak kolah kan. Kenapa nak kena ada macam tu? Kenapa nak kena ada gambar-gambar ni? Ambil gambar sendiri. Tak apa, kita tak nak pergi. Ada masa ni lah. Ini dah kali kedua kita datang Melaka. Mana museum mana? Ambil gambar. Kurus kena tak? Melaka kurus kena kan? Benar. Jaga pula. Man, takkan kau nak berjalan je kat sini? Kita kena masuk. Ya tu.
Tak apa, kita ambil. Dan samudra. Kita tunjukkan Mafiq. Kita tak boleh. So, dah. Punyalah lari belah sana nak elak ambil gambar. Belah sana pada orang. So, terpaksa lah lalu. Aku takut abang tu gelak dengan kita. Jangan pada muka kau. Tak sana pada orang. Oh, tu. Nak weh. Okay, cantik weh. What the heck? Wow. Wow. Tu ada museum dia aja. Cantik gila suasana dia. Oh, kapal besar. Jom kita naik. Jom. Tak je lah. Ya, aku tak. Assalamualaikum. Oh, sejarah binaan Bayan Samudera. Kita nak pergi kan ni? Tak pernah dengar. Kita lagi masuk museum ni. Vlog tahun lepas. So, hari ni boleh masuk. Visit Melaka. Oh, Kita turun dalam museum ni. Kat wait. patut. Jom kita turun. Aiman tu kena tengok langkah dia. This is the view. Yes, this is the view. Okay, let's go. No enter. Seram. Sorry. Stop lah. Kenapa gelap? Ada nak baca. Kau nak storytelling ke? Model perahu Palari Manda. Model kapal Parlimen Awam. Model kapal Melayu sisi pantai. Nak ni ada kapal. Hebat gila. Dia best tangga. Nilai peluru laba busket. Besar peluru. Shit. Ada orang. Salah seorang tahanannya. Untuk daripada sana naik tangga Lorel Lema ke situ. Kat sana ada lagi. So kita naik sana pula. Jom. Mai, aku rasa kau akan Seram. kau akan Okay dah. Tak kata. Ready untuk turun bawah dan berhadapan dengan abang gambar. Oh besar. Let's go. Sekarang kita masuk Museum Samudera. Nak gila replika kat sini. Mahal. Ni seram ke? Memang kapal di sini. Oh, ni nak tengok itu. Tu dia. Ha? Replika apa? Ni. Seram jalur. Wah. Ni isteri dia tengah buat perkasam. Macam mana? Kemasin. Baik isteri dia. Isteri Solihah. Korang dia raja ni. Kelantan. Masa Kelantan. Jangan racist. Layaran hantu. Wow. Tahu sampai sikit kulit dia. Wow. Islam tu. Ini Ibnu Battuta. Oh. Jubah Jubah. Memang. Lepas tu janggut. Dia okey. Sampai sini terkejut aku. Jadi Okey ni aku seram. So tiket boleh tengok 3 museum, 2 museum sektor. Kita lagi museum TLDM pula. Let's go. Bye museum kapal.
cantik siap. Bentuk yang cantik. Weh, ni muzik TLDM, Tentera Laut Diraja Malaysia. Wow. 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 Okay, this is the best structure of the museum. I mean, cantik. Sebab dibuat naik macam ni. Cantik. And of course, sejuk. Aircon of course. Sekarang dah pukul 6.30. This will be the last museum untuk hari ni sebab museum tutup pukul 7. So I'm gonna read all of this important toko. Yeah, we'll be back you guys soon. Cuba terangkan ni apa? Terangkan lah. Yang ini adalah koleksi pakaian Tentera Laut Diraja Malaysia. Dan kita ada beberapa pakaian yang mengikut pangkat mereka lah. Pangkat mereka. Pegawai wanita, pegawai lelaki. Kita ada Lance Corporal kanan. Kita ada setiap jawatan tu berbeza-beza. Okay, this is the best. Lambang dan pangkat. And this will be my outfit. Very demure, very handsome, very me. Oh, dan Aiman. Yes. Terangkan. Museum ni, dia unexpected. Kalau lalu sini, orang sangat menyeramkan, terkejut. Dan ikatan bands and HR. Translation ni awal tu. Wow, banyak gila ikatan. Habis terkejut saya kau keluar macam tu. Azmi, Fauzi dengan Farid. Muka sama je semua. Okay, dia nak semangat sini. Tan Sri Muhammad Sharif bin Ishaq. Betul ke ni? Betul kan dia lah kan? Oh wow. Oh wow. Okay. Fun fact, Museum TLDM pun kita tak masuk lagi dalam vlog lepas. So finally we at museum. Cuma masuk sini Ben, nak buat thumbnail. Okay. Gila. Berapa sekarang? Awal lagi. Relax je. Saya nak keluar lah. Dah habis. Let's go. Kita dekat pasar malam sebelum balik hotel. Beli kuda-kuda sekejap. Malam kan baru keluar semula. Cari kacang kuda. Orang menyumbang. Kami menyumbang RM10 seorang. Aku beli apam balik crispy 5 keping RM5 dengan keropok keping RM5. Aiman beli apa? Kacang kuda RM10. Membazir. Patutnya beli 2 menu yang berbeza ke senang. Satu kacang kuda, satu lagi boleh beli menu lain. Apa kata-kata anda? Tak habis. Very ungrateful. Yes. I have to think of the word for him. Sebab dia tak tahu ada berapa. Mungkin dia penat. Soalnya energi dia sangat hebat. Dia boleh bom muka aku ni sekali, satu das je. Tapi sekarang dia penat. Dia tak nak cakap apa-apa. So wow. Kata tilang kotak kita sampai dah tak ada kulit, dah tak ada cadar. Oh, RM9 lah weh. RM19 ni masih sampai pun. RM9. Kau tengok tiket hotel. Tiket bas ni. Mana duduk mana? Depan level apa?
So for dinner I got nasi goreng kampung, nasi goreng ayam with dai. So yeah. Panas. Tak panas pun. Rasa macam sup ni dibuat semalam. So good. Nasi goreng. Timun Jepun. So hari ni hari last, hari keempat. Aku akan gabung je dengan vlog semalam. Kita orang dah nak keluar. Dah pukul 12.20. Bye. Okay, jom. Dah habis sekejap ni. Tapi akan sekejap gila. Tiba-tiba dah. Bye. Masih ikut cari. Aku usah ada mak SIM tu. Pelik aku. Kita akan gerak terus ke Lotus sebab malas nak Jalan dah. jalan dah. Ya, Sampai dia terus dia. ke Lotus. Melaka. Okay.